Cuma dosa aku ni terzahir pula dekat badan kan. So orang akan nampak. Baru-baru ni ramai orang kecam seorang influencer ni, Iman Kamil. Sebab dia buat tattoo. Dan ya, dalam Islam kita tahu benda tu salah. Tapi yang buat aku berhenti scroll bukan sebab tattoo tu, tapi sebab satu ayat yang dia cakap ni, dosa aku terzahir di badan. Bila aku dengar ayat tu, aku tak nampak dia macam seorang yang tengah memberontak. Aku nampak seorang yang dah terlalu lama simpan sesuatu. Cuba kau bayangkan situasi ni. Ada orang, hidup dia nampak normal. Pergi kerja, sembang macam biasa, gelak macam biasa. Tapi tiap-tiap malam, bila semua orang dah senyap, dalam kepala dia tak pernah senyap. Berfikir, rasa risau dan kadang-kadang rasa kosong yang susah nak explain. Benda ni tak ada orang nampak, tapi dia kumpul sikit demi sedikit. Bila kes Iman Kamil ni viral, ramai orang fokus kat satu benda je. Kenapa dia buat tattoo? Dan ya, kita boleh kata benda tu salah. Tapi kalau kita berhenti kat situ je, kita akan terlepas satu benda yang lagi penting. Apa yang dia dah tahan selama ni sampai dia boleh sampai tahap macam tu? Sebab manusia ni ada limit. Bila kita suppress emosi kita, bila kita tahan emosi kita, lama-lama dia akan penuh dan dia akan cuba cari jalan keluar. Cuma bentuk dia sedikit berbeza. Ada orang yang makan sampai tak boleh nak kawal. Ada orang kerja sampai burn out. Ada orang tenggelam dalam phone, dalam game. Dan ada orang dia akan buat sesuatu yang orang lain boleh nampak. Dalam psikologi, emosi yang kita tahan tu dia takkan hilang. Dia akan kumpul sedikit demi sedikit. Macam air yang menitis kat dalam gelas. Kau pernah tak terfikir macam mana orang yang kau selama ni kau nampak dia tenang, tiba-tiba dia buat keputusan yang orang lain anggap benda tu gila. Sampai satu tahap bila emosi tu dah penuh, dia tak sempat untuk melimpah, dia terus pecah. Dan bila benda tu jadi, dia tak akan keluar dengan perlahan. Dia akan keluar sekaligus, tanpa amaran. Ada orang dia tiba-tiba jadi marah. Ada orang dia buat keputusan impulsif, secara mendadak tanpa fikir. Dan ada juga orang yang dia buat sesuatu yang dia sendiri pun tak sangka dia sanggup buat benda tu. It is not something yang dia dah plan selama ni. Tapi sebab itu adalah satu letupan kepada semua yang dia dah simpan selama ni. Dan ini part yang ramai orang tak sedar. Bila kita nampak seseorang yang buat benda yang cuba merosakkan dia sendiri, ramai orang akan cakap dia ni nak attention je, abaikan je, drama je semua ni. Tapi realitinya itu mungkin bukan attention seeking. Nampak macam orang nak berontak, tapi itu mungkin adalah cry for help. Tapi dalam bahasa yang kita tak faham. Mungkin antara kau pernah ada dalam momen macam ni, momen yang kau rasa aku dah penat jadi kuat. Dan dalam momen tu, kau buat sesuatu yang kau pun tak faham kenapa. Dan bila semua dah reda, kau duduk seorang-seorang, kau start fikir balik, kenapa aku buat macam tu? Sebenarnya bukan sebab kau tak kuat, tapi sebab masa tu, kau tengah overwhelmed dengan apa yang kau rasa. Terlampau banyak sangat benda dalam kepala sampai kau tak tahu macam mana nak susun. Nak explain pun susah, nak lepaskan pun tak tahu macam mana. Sebab tu, aku nak bagi tahu kau satu benda penting ni. Kalau satu hari nanti, kau nak buat satu keputusan drastik masa kau tengah down, jangan terus ikut perasaan tu. Kau pause kejap. Tarik nafas panjang, bagi diri kau ruangan masa, walaupun just a few seconds. Sebab most of the time, itu bukan apa yang betul-betul kau nak. Itu just respon kau kepada apa yang kau tengah rasa. Dan respon kau tu kadang-kadang dia tak rasional. Dan masa kau berhenti sekejap tu, kau akan nampak benda yang kau tak nampak masa kau emosional tadi. Apa yang sebenarnya kau tengah tahan. Dan apa sebenarnya yang kau rasa penat. Dan dari situ, kau ada pilihan. Bukan untuk rosakkan diri, tapi untuk jaga diri kau dengan cara yang lebih baik. Sebab kadang-kadang, yang kita perlukan tu bukan immediate respon, tapi ruang dan masa untuk kita buat keputusan, untuk kita pilih apa yang betul dan terbaik untuk kita. Kes Iman Kamil ni bukan sekadar pasal tattoo, tapi ia peringatan untuk kita yang orang boleh nampak okey dekat luar, tapi tengah hancur dekat dalam. Kalau video ni buat kau fikir sesuatu, share dekat seorang yang kau rasa dia tengah struggle diam-diam. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum.